Mana-mana video korang jumpa video ni, jadikan dia 1000 like. Bos kata dia nak keluar juga R25 V3 satu. Dia nak kat kedai, on ke tak on. Jadi kalau on, like dan share kat kawan-kawan. Kasih kita keluar satu R25, kita review. Okay, jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSC semua. Jadi topik hari ni, kita bagi hint sikit. Topik hari ni kita ada R25 in the house. Kita nak cerita juga pasal R25 ni dan R25 baru. Yamaha R25 telah melancarkan R25 facelift. Kita panggil facelift, kita panggil R25 2023 atau kita panggil V3 lah kan. Sebab R25 yang lama, V2, ABS dan non-ABS, dan V3 the new facelift. Okay, jadi kita bincangkan sikit sebab jenama kejutaraan cover set ni telah menarik minat kita, telah mendapat perhatian sebab cover set dia yang cantik. Korang rasa kena beli ke tak kena beli? Beli ke tak beli? Beli ke tak beli? Jom kita tengok spek dia sama ke tak sama, lain ke tak lain. Jom tengok. Okey, jadi banyak yang sama ni, banyak yang sama. Jom kita tengok dulu. Untuk horsepower, untuk motor yang baru ni sama 35.4 horsepower on crank, sama dengan R25 yang lama, dan anggaran 32 HP on wheel lah. Sama lagi untuk bacaan Newton meter torque 23.6, masih lagi mengekalkan 2 silinder dan full stroke, masih menggunakan meter digital yang sama. Untuk R25 baru datang dengan ABS untuk motor-motor baru lah. Dia dah sama dengan model R25 V2 yang ABS. Dan katanya lebih sport bike kan, tapi seat ketinggian masih lagi sama 780mm untuk ketinggian. Kita expect dia tinggi sikit lah supaya boleh kita rasa sport bike tu. Berat motor umum kita tahu dalam 169 kilo, tapi dikatakan yang baru ni 166 kilo. Kena beli dululah, nanti kita timbang tengok macam mana, betul ke tak betul. Dan yang ni seronok sikit, kita pergi yang baru sikit. Tadi yang sama saja kan. Design dia lebih ketara dengan sport bike. Sebelum ni kita memang tahu R25 dia dalam kategori sport touring sebenarnya, belum kategori sport bike sebab kedudukan yang lebih tegak. Cuma untuk model R25 V3 atau R25 facelift ni, dia punya design inspired daripada R9 depan, dan paling seronok belakang dia macam R9 atau R1. Geng-geng R15 dah boleh cakap lah macam tiru R15. Tapi untuk belakang kita panggil dia memang R9 inspired lah. Untuk design lebih, dan dia dikatakan lebih slim lagi daripada R25 yang sebelum-sebelum ni. Jadi untuk R9 inspired ni, dia punya design lebih ketara lah. Kita panggil DNAR R series untuk Yamaha. Untuk model yang terbaru, dapat juga aplikasi Y Connect. Y Connect ni macam motor-motor yang dah boleh kita connect dengan apps. Jadi kalau download apps Yamaha, kau boleh connect apa-apa yang berkaitan dengan motor. Dan untuk motor ni diberikan USB Type A. Kalau korang nak letak CarPlay ke Android ke, direct je, tak perlu nak buat wiring. Nak charging ke handphone dah senang. Dan untuk R25 V3, R25 facelift yang baru, R25 2025 yang baru, apa perbezaan besar pada motor R25 yang baru ni pada assist dan slipper clutch? Untuk slipper clutch kita dah tahu. Apa itu slipper clutch? Slipper clutch ni awal-awal dulu dikeluarkan pada motor R15 V3, di mana korang drop gear tak ada tekanan yang terlalu tinggi. Bila korang drop gear, dia punya engine braking smooth. Jadi sesuai untuk cornering. Tengok orang lah, ada yang selesa untuk cornering, ada yang selesa dengan engine braking biasa. Tapi slipper clutch memang dikatakan selesa untuk kegunaan track. Apa itu assist clutch? Assist clutch ni untuk geng-geng yang lemah tangan kiri, dia kata clutch dia keras kan. Jadi Yamaha bagi korang assist clutch, di mana korang punya penukaran clutch atau tarikan clutch ni lebih lembut dan lebih smooth. Itu yang dikatakan lah untuk R25 V3 ni perubahan besar. Di mana ada juga geng-geng kata boleh convert kan. Tengoklah dari kilang kan, kita tengoklah macam mana, cun ke tak cun. Untuk R25 V3 ni menarik kan. Korang dapat cover set macam R9 okey lah, tak dapat R9, R25 V3 okey lah kan. Jadi kesimpulan dia, sesuai untuk geng-geng yang memang dia menabung nak dapatkan 250, inilah masa dia kau dapat R25 yang baru. Mana geng-geng yang baru nak merasa motor sport bike, inilah masa dia. Instead of korang boleh pergi R15M, ini salah satu. Dan untuk peminat-peminat Yamaha, inilah masa dia. Mana peminat-peminat kejutaraan cover set, inilah masa dia untuk korang menonjol ke depan. Jadi mana-mana video korang jumpa video ni, jadikan dia 1000 like. Bos kata dia nak keluar juga R25 V3 satu. Dia nak kat kedai, on ke tak on. Jadi kalau on, like dan share kat kawan-kawan. Kasih kita keluar satu R25, kita review. Okay, jom.
Kejap. Dah payung motor, mesti kita kena payung bunyi, betul? Untuk motor R25 ni dah pasang MSH G6 full system. Bunyi dia bass. Kita jumpa di lain hari, okey? Jom.